tak cukup 3 syarat tu, Imam Tirmizi kira hasan. Imam Tirmizi pula dia kira hadis hasan ni di sisi dia ada 3 syarat. Syarat pertama, wala yakunu syazan, hadis tu tidak menjadi syaz. Syaz ni selalu dengar, kita tahu dah, seorang rawi riwayat hadis bercanggah, rawi itu rawi siqah, riwayat dia bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai. Ramai itu pula siqah, lebih siqah daripada seorang rawi itu. Bila ada percanggahan begitu dalam sanad ataupun dalam matan, itu dinamakan hadis syaz. Hadis nak jadikan hasan di sisi Imam Tirmizi ni, pertama tidak boleh jadi syaz. Yang kedua, riwayat hadis tu ruwiya min ghairi wajhin. Inilah waqad ruwiya anhu min ghairi wajhin, ni syarat daripada Imam Tirmizi nak jadikan sesebuah hadis sebagai hadis hasan ni. Hadis tu mesti diriwayat dengan banyak tarik. Min ghairi wajhin tu bukan satu tarik maksud dia. Bukan satu tarik maksudnya, datang dengan banyak tarik. Bila banyak tarik, hadis tu kalau jadi dhaif pun dengan sebab tarik lain boleh bantu dia, dhaif tadi akan naik darajat hasan li ghairihi. Itu kelebihan daripada adanya banyak tarik itu. Lagipun kebiasaan hadis-hadis ni, satu-satu hadis datang dengan banyak sanad. Jadi kita tengok satu sanad nak buat keputusan tidak tepat. Kita nampak satu hadis dhaif, kita pun kata hadis ni tak ada amal. Tapi amalan daripada hadis itu sabit. Sahabat amal, imam mujtahidin buat keputusan dah tulis dalam kitab fiqah. Kitab fiqah, ramai orang tu amal. Kita pula baru jumpa hadis dhaif tu, naik angin selalu. Ini salah, sesat. Imam Abu Hanifah pun keluar hukum daripada hadis dhaif. Tak ada hadis sahih ke? Pandai dia begitulah. Orang sekarang setakat tu dia pandai.